Video ni khas buat anda yang risau tentang susut nilai emas atau spread bila jual emas nanti. Anda cuma perlu faham dua perkara. Pertama, emas tidak susut nilai. Kedua, spread hanya dikenakan apabila anda menjual emas anda. Spread tidak dikira setiap bulan atau tahun dan spread ini tidak tertakluk selagi emas ini dalam simpanan anda. Spread untuk emas dinama public gold yang dijual semula kepada public gold adalah 6 hingga 9%. Sebagai contoh, 10 dinar ini. 16 Julai 2023, harga 10 dinar ini adalah RM13,219 dan hari ini bertarikh 8 September 2025. Jika saya ingin jual 10 dinar ini semula kepada public gold, selepas tolakan spread 75%, saya akan dapat sekitar RM20,804. Keuntungan bersih yang saya dapat adalah sebanyak RM7,585 atau 57.38% untuk tempoh masa 2 tahun sahaja. Dalam tempoh ini, saya tak perlu buat apa-apa dengan 10 dinar ini. Saya hanya perlu pastikan emas ini disimpan dengan selamat. Saya tak perlu monitor harga emas setiap hari, tidak perlu bayar kos pengurusan atau pengendalian dan nilai simpanan saya langsung tidak bocor. Dan adakah 10 dinar ini perlu bayar zakat? Ya, belum cukup haul dan nisabnya. Anda boleh buat perbandingan adakah simpanan anda di portfolio simpanan lain boleh memberikan keuntungan seperti ini. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, boleh klik ni di bio saya atau PM saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.